Maka bid'ah yang diungkapkan oleh Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu bukan bid'ah yang dilakukan dalam masyarakat kita pada hari ini. Itu bid'ah daripada sudut agama. Begitu juga yang diungkapkan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Juga ketika mensyarahkan hadis di atas, hadis perkataan ni'mah bid'atul hadith, perkataan nikmat bid'ah ini dia kata Umar, itu juga kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, wa ma kana lahu adallun yazullu alaihi syar'u falaysa bid'ah. Apa yang ada ditunjukkan di dalam suatu perkara daripada sudut syaraknya, ia bukan daripada sesuatu perkara yang sesat, tetapi perkara yang dinamakan fal bid'atu fi urfi syar'i mazmumah, tetapi perkara yang membawa dalam sudut pemahaman bid'ah yang syarak, membawa kepada kesesatan, membawa kepada kelencongan, dan di atas sesuatu yang tak ditunjukkan oleh Nabi SAW, ia merupakan sesuatu yang mazmumah, sesuatu yang dikeji. Kita bahas tentang hal bid'ah, bukan bahas tentang hal yang main-main, tuan-tuan. Ini Ibn Hajar menyatakan bahawa bid'ah daripada sudut syarak, ia merupakan bid'ah yang mazmumah, bid'ah yang dikeji. Bi khilafil lughah, berbeza dengan bid'ah daripada sudut bahasa. Bid'ah daripada sudut bahasa, ia boleh untuk dilakukan. Maksudnya siapa yang buat? Umar buat dah lah. Untuk zaman law ni tak ada apa dah. Tapi mengadakan sesuatu dalam urusan yang nampak padanya ada agama. Sebab itu Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah dalam kitab Al-I'tisam menyatakan bahawa sesungguhnya syaitan lebih suka untuk mempengaruhi orang-orang dan pelaku-pelaku bid'ah, karena setiap pelaku bid'ah tidak pernah merasakan dia berada dalam kesesatan, berbanding daripada mendekati orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terang-terangan mereka tahu mereka sedang bermaksiat. Orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala kebanyakannya menyembunyikan perkara yang mereka lakukan. Tak ada orang buat maksiat di tengah-tengah orang ramai. Adalah satu dua kes berjudi tengah-tengah pekan kangang, tak ada. Berzina, minum arak di tengah orang mabuk kangang tu, tak ada. Sebab apa? Sebab mereka mengetahui itu merupakan kesalahan dan juga kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi setiap para pelaku bid'ah akan senantiasa mewar-warkan. Malam ini akan diadakan bacaan Yasin. Siapa yang nak menghantarkan pahala Yasin kepada arwah ahli keluarganya, sila hantar nama WhatsApp ke nombor ini dan nyatakan nama arwah yang nak disampaikan pahala dan juga berapa dana yang nak disumbangkan untuk majlis pada malam ni. Seolah-olah macam dia confirm yang dia nak baca Yasin malam ni sampai pahala kepada yang nak simati. Hantar mai RM1, hantar mai satu nama RM20, RM30. Dengan wang tu nanti nak beli kambing, nak buat gulai dan sebagainya. Ini bukan bid'ah daripada sudut bahasa. Ini bid'ah daripada sudut syarak yang tak ditunjukkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca Yasin malam Jumaat, Wahabi kata bid'ah. Nak keluar dah. Adakah tidak baca Yasin itu sunnah tarkiyah? Adakah nah yang mana kata sunnah tarkiyah? Tak usah sunnah tarkiyah, kena faham lagu ni. Hukum baca Quran wajib ke sunat? Sunat. Tak bodoh tu. Sunat. Okey. Nabi suruh baca Quran. Okey, antaranya Nabi kata man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah. Siapa baca satu huruf ayat Quran, satu pahala. Al hasanah bi asyri amsalha. Jelas. Satu pahala mesti ganda 10. Faham? Jadi Nabi kata siapa yang baca alif lam mim, alif 10, lam 10, mim 10, 30. Contoh kita baca alif lam mim, alif lam mim. Sadaqallahul azim. Sibuk nak main golf. 30 pahala dah dapat. Faham lagi? Jadi baca Yasin masuk tak dalam baca Quran? Yasin ni daripada Quran ke daripada surah apa? Quran. Jadi apa surah yang kamu baca dari Quran 114 dikira baca Quran.
Ha. Baca penuh satu surah pun kira baca Quran. Baca ayat-ayat yang tertentu pun baca Quran. Baca banyak pun baca Quran. Baca sikit baca Quran. Baca siang pun baca Quran. Baca malam pun dikira baca Quran. Faham? Baca dalam masjid pun dapat sama. Baca di market pun dapat sama. Baca dekat orang main snooker pun dapat pahala baca Quran. Betul tak? Jadi orang masjid baca Yasin malam Jumaat. Dia baca Yasin malam Jumaat. Dapat pahala tak? Pahala apa? Pahala apa? Pahala baca Quran. Okey, pahala baca Quran dapat. Sebab Yasin tu daripada Quran. Okey, so jelas satu. Dapat tak pahala baca Yasin? Pahala baca Quran memang dapat. Sebab Yasin tu Quran. Dah pahala baca Yasin? Dapat juga. Pasal apa? Tadi Nabi kata suruh baca Quran ya. Man qara'a harfan min kitabillah. Siapa baca Quran satu huruf. Termasuk Yasin. Dah baca Yasin? Siapa suruh? Nabi juga suruh. Apalah ni? Nabi kata man qara'a Yasin fi lailin. Barang siapa baca Yasin pada waktu malam, ibtigha'a wajhallah, kerana menuntut kerana keredaan Allah, kerana Allah lah, ghufira lahu, diberi keampunan baginya. Siapa kata bukan haji tampak atas muka. Saya pandai sangat bukan haji. Baru mengaji 2 hari Facebook jadi ulama haji. Nampak tak? Baca Yasin malam ni dia buat tikai. Baca Yasin malam Jumaat bid'ah. Bid'ah tengkorak apa? Semua dapat pahala. Ingat, mu baca Yasin malam Deepavali dapat pahala. Baca Yasin malam Christmas dapat pahala. Baca Yasin malam Tahun Baru Cina dapat pahala. Kerana apa? Kerana baca Yasin tak ada kaitan dengan Tahun Baru Cina ke apa tak ada. Faham? Ini duk balah benda-benda lagu ni. Jadi kalau kita ni, adakah boleh kita kata sunnah Nabi baca Yasin malam Jumaat? Jawabnya, siapa yang baca Yasin malam Jumaat, ia dah melakukan perkara sunat. Itu lagi jelas. Baru terjawab. Okey? Nak baca-baca, tak nak baca sudah. Siapa baca dapat pahala, siapa tak baca Yasin malam Jumaat tak berdosa pun. Jelas? Kan mudah. Betul tak? Jangan nak membida'ahkan orang.